dengan dalil. Tak hafal pun tak apa. Tapi cuba tengok sekejap hadis tentang dada Nabi dibelah. Pernah baca tak? Okey, tak pernah baca. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okay, hadis sahih tu, hadis Bukhari Muslim. Okey, kita tengok. Jadi daripada situ kita dapat aspek perkataan kata Arab. Fardu ain pun sama. Fardu ain ni nak senang merangkumi ibadat tauhid dengan akhlak. Dalam sirah ada ibadat. Solat, Isra Mi'raj kan. Dalam sirah ada tauhid, tentang percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul. Banyak lah itu story tu. Dalam sirah juga ada akhlak. Lalu kita belajar Nabi menghormati tetamu. 1, menghormati tetamu kena macam mana? 2, 3 dalam buku kan, dalam buku kafah you fikir. Tapi pernah tak baca sirah tentang Nabi menghormati tetamu? Apa cerita di sebalik tu? Okay. Nabi apa lagi? Nabi membantu isteri dia. Pernah tak baca cerita dia? Tak pernah baca kan, daripada nas tu. Jadi kat situ kita didik anak-anak. Jadi dalam modul-modul ni saya akan kongsikanlah sebahagian